Hari ini kita akan berbincang tentang temu ramah. Temu ramah ni kita selalu lakukan untuk mendapatkan maklumat. Kita temu ramah di jalanan, event, hadiri press conferences. Semua ni adalah sumber untuk mendapatkan berita. Tips-tips temu ramah. Pertama, senyum. Jangan saja macam ni. Ataupun macam tu. No. Kena kontrol sikit. Walaupun kalau kita jumpa orang yang kita suka. Tips kedua, berpakaian sesuai dengan acara. Kalau kita pergi acara sukan, pakai yang sukan. Mahkamah ataupun Dewan Rakyat, pakai blazer. Pastikan dia sesuai dengan acara dan situasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua wartawan-wartawan yang ada pada hari ini. Dengan ini saya menjemput wartawan-wartawan semua untuk sesi larian bersama media. Tips ketiga, pastikan bahan yang digunakan untuk merakam temu ramah tersebut ada bateri. Kalau tak, jadi macam ni. Tips keempat, tahulah bawa GoPro pergi temu ramah. Tapi tak payahlah excited sangat. Kenapa dia tak buat lagi? Dr. Emma, Yes. saya dari Nadi Bangis. Saya interview boleh? I'm your biggest fan, sangat-sangat. Jangan boleh bang. Before we start, boleh tak ambil selfie sekejap ya? Kita ambil selfie dulu. Okay. Please, kan? Senyum. You siapa ni yang Wartawan. Kejap One. Okay, one more. Okay. Alright, okay. So, Kena maintain kita punya sifat profesional sebagai seorang wartawan. Masa tu penting. Jangan sekali-kali lambat untuk hadiri temu ramah. sememangnya penting sukan untuk negara. Kalau 10-0 tu memang tak boleh terima. Ada apa-apa soalan lagi semua? Tak ada soalan? Kejap Datuk. Ada satu lagi soalan. Yes, you. Saya baru sampai ni kejap. Sorry lah. Wartawan ni kena hormati masa. Kami YB kat sini sibuk bekerja. Ingat ada masa nak layan setiap seorang wartawan yang lambat datang kerja. Please respect the time as a journalist. Tips seterusnya, bila hadiri temu ramah, selalunya kita dah ada senarai soalan. Awak jangan pula pandai-pandai jawab soalan tu. Datuk, saya nak tanya. Apakah respon Datuk terhadap kekalahan Malaysia dengan UAE 10-0? Apa pendapat Datuk? Saya rasa Amir sini saya jawab. Dia salah FAM kan? Saya dah agak dah FAM tu. Apa kerja sebenarnya dia buat? Salah FAM, salah Ultras Melaya, salah hater, salah fan. Semua dah salah. bagi saya cakap boleh tak? Saya ni KJ. Beri peluang kepada orang yang kita temu ramah tu jawab soalan tersebut. Selalunya bila kita hadiri press conferences ke event ke, dia akan hidangkan makanan sedap-sedap. Kadang-kadang ada goreng pisang, kuih-kuih. Tapi janganlah pula bila kita tengah temu ramah tu kita pula yang makan. Kesimpulannya, tips-tips yang saya berikan tadi boleh digunakan untuk temu ramah seseorang. Jumpa lagi di episod akan datang.